Bila bercakap tentang touring, keselesaan bukan lagi satu pilihan, tapi satu keperluan. Lagi-lagi untuk sebuah adventure touring crossover skuter. Segala upgrade untuk Vanguard 250 V2 ni mestilah berguna untuk rider dan berpandukan suara para pengguna. Kerana suara pengguna adalah pendorong setiap inovasi yang kami cipta. Kini, Vanguard 250 V2 dibina untuk memberi pengalaman tunggangan yang lebih selesa, lebih praktikal kepada para rider tempatan. Anda semua tengok sendiri tempat duduk Vanguard 250 ni. Direka lebih ergonomik dan luas, memberikan sokongan yang lebih baik untuk penunggang dan pembonceng. Rider masih steady meluncur, walaupun perjalanan berjam-jam. Boleh menikmati tunggangan dengan lebih rileks, tak sakit belakang dan kurang keletihan. Untuk komfort semasa di atas highway, adjustable windshield membolehkan anda untuk adjust windshield secara automatik ikut kesesuaian. Sebab kita faham, masa cruising, kalau windshield tak cukup tinggi, angin highway tu akan direct terus ke dada dan badan rider. Ini menjadikan rider cepat penat dan letih. Sebab tu kami upgrade feature ni, semuanya untuk keselesaan rider. Dengan satu butang sahaja, windshield ni boleh di-adjust atas dan bawah dan ianya terletak di handle sebelah kiri. Bukan itu sahaja, pilihan juga turut menikmati keselesaan dengan pilihan leg rest yang lebih stabil dan lebar. Hasilnya, orang rumah kat belakang lebih selesa dan rider pun boleh meluncur dengan lebih aman. Tak lagi dengan pilihan belakang asyik komplain, tak selesa lah, kaki krem lah dan sebagainya semasa dengan motor lama. Ruang simpanan under seat yang lebih luas memudahkan rider untuk simpan helmet dan barangan penting tanpa perlu risau tentang ruang tambahan. Sebab kalau anda nak ruang simpanan ekstra, di bahagian kokpit rider ada lagi 2 ruang simpanan yang dalam. Praktikal untuk rider yang sentiasa bergerak. Untuk pastikan tunggangan sentiasa stabil di pelbagai permukaan jalan, Vanguard V2 kini dilengkapi dengan rear adjustable absorber yang boleh dilaraskan mengikut gaya tunggangan dan beban semasa. Anda ride seorang ke, ride berdua ke, anda boleh laraskan ikut keadaan. Hasilnya lebih stabil dan lebih yakin semasa riding. Anda minat warna yang nampak elegan? Pilih Desert Bronze. Kalau anda suka tampil fresh dan berbeza di atas jalan, pilih Nano Green. Kedua-dua warna yang tersedia ini ada karakternya yang tersendiri. Tepuk dada, tanya selera. Harga asas untuk Vanguard 250 V2 hanyalah RM16,688. Tidak termasuk cukai jalan dan insurans. Layari www.aveta.com.my untuk info lanjut.